topi-topi dulu tu. Saya duk mengaji pondok dulu, Tok Guru dah sebut lah, topi congor ni ya. Hantar kata apa? Sudu, topi sudu. Ni macam itik sudu. Jadi topi dia gitu. Dia patut suka pasal apa? Macam topi tu dah mula menggantikan kepiah. Faham tak? Dulu orang pakai kepiah, bila ada topi, cuma zaman berzaman topi tu dah mula dijadikan sebagai penggunaan yang agak menyeluruh. Punca dia saya nak tutup ya, tak mau bagi panas apa semua. Lama kelamaan dah. Ada yang pakai masjid, dulu dia pakai topi, lepas tu sekali lagi dia masuk masjid, tak pun belakang. Lalu tu boleh ya, kalau ikut okey ya. Cuma jangan niat pakai benda tu kerana nak tiru seperti mana cara pemakaian orang bukan Islam. Ulama kata dia punya cap tu dia ada kepentingan. Saya dulu naik motor, dulu masa saya umur 17, 18 mula dapat lesen, saya naik motor, helmet tu kami buang dia punya sudu tu. Saya buang. Tapi yang tutup muka boleh. Yang tutup muka tu boleh. Tapi yang keluar tu kami ambil buang, cabut buang. Tak boleh lekat yang tu, yang cermin muka, tutup muka tu. Tak boleh, Tok Guru tak bagi. Tengok belah-belah pondok ya, tak ada orang pakai topi yang jenis helmet ada macam tu. Kok dia jadi pelik lah. Tapi budaya macam tu. Pasal Tok Guru kata tak boleh. Tok Guru Haji Saleh, Allah yarham, Tok Guru Saleh, tak boleh. Tak lagi. Zaman penggunaan cap tak menyeluruh. Tapi Tok Guru Saleh pun meninggal tak lama, dia dah mula. Zaman dia dulu dia tengah duk syadid tu. Zaman tu semua orang tak pakai benda-benda lagu tu, daripada kampung-kampung lagi payah tengok. Kalau depan mata dia nampak orang pakai topi lagu tu, dia gigit tu macam. Tak boleh, pedih mata tengok. Sebab tu Guru dia pun semua pesan tak boleh pakai topi lagu tu. Tapi kalau zaman kita sekarang tak boleh lah, benda tu dah jadi penggunaan menyeluruh. Kadang-kadang mungkin diperlukan. Macam orang pakai topi apa nama? Topi safety buat kontrak. Mesti dia ada lebih sikit tu. Jadi benda tu penting. Topi safety tu, apa-apa benda jatuh di kepala apa ke, tutup muka sikit ke apa ke dan sebagainya, ada kepentingan, ada keperluan. Bukan nak tiru perbuatan orang kafir. Kalau tengok anak-anak muda lah ni pakai topi cap, tiru Korea. Dia bukan pakai topi kok depan ni elok-elok macam polis duk pakai apa semua tu. Tak, dia satu macam yang sikit elok dulu tu. Rambut pun tutup, betul satu macam dia belakang pun tak, betul tepi pula main dulu tu. Dulu zaman rap apa semua toy tepi. Macam-macam. Satu-satu passion dia perlu asaskan dalam masyarakat. Benda yang tak sepatutnya kita buat. Sebagai orang Islam, fikir-fikir kalau nak buat. Tak perlu ada penyerupaan dengan orang bukan Islam. Nak pakai elok, pakai ikut penggunaan dia. Bila tak ikut penggunaan dia, tu malah jadi macam-macam. Dan ni kan tengok macam-macam. Pakai baju, bokot, seluar pendek. Alah ni passion tu. Pakai kasut, stokin tak pakai. Kasut pakai kasut, stokin tak pakai. Satu macam bagi tunjuk buku lali. Allah, main satu-satu pelik-pelik sungguh. Ada kau pakai baju kot elok-elok, seluar pendek dekat lutut, bagi nampak betul. Dan tuan-tuan tak pelik lah ni. Tuan-tuan tengok budak-budak sekolah, budak-budak muda lah ni. Tuan-tuan boleh tengok di mana-mana lah ni, pakai seluar pendek. Duk main dah zaman pakai seluar pendek balik. Duk main balik dah zaman pakai seluar pendek. Zaman dulu-dulu 70-an, 80-an orang pakai seluar pendek. 90-an, 2000 orang semua duk cerita hukum, dah reti dah pakai seluar panjang. Main lah ni duk main balik seluar pendek balik lah. Kena cakap lah. Tak cakap aurat dia zaman berzaman dia main pusing dulu. Syuk dia main balik. Nak kena terus-menerus memberikan nasihat. Ketahuilah kiranya, mana dia tadi? Jangan menghimpun, dan tiada menghimpun akan rambutnya dan tiada kainnya. Hadis hasan sahih. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, telah lalu masalah ini dalam masalah 357, menerangkan wajib sujud atas 7 anggota kena di bumi pada mazhab Syafi'i. Dan kata Malik, yakni mazhab Maliki, wajib dahi saja dan yang lain itu sunat jua. Wajib dahi saja kena bagi kena,
yang lain tak kena pun tak apa. Maka di sini telah didatangkan oleh Tirmizi akan hadis yang menyokong kepada pandangan Imam Syafi'i bahawasanya sujud atas 7 anggota dengan katanya, diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib bahawasanya mendengar ia akan bunyi Rasulullah SAW bersabda demikian ini, apabila sujud seorang hamba Allah di dalam semayangnya, nescaya sujud sertanya 7 anggota, iaitu mukanya, yakni dahinya, dan 2 tapak tangannya, dan 2 lututnya, dan 2 tapak kakinya. Semua boleh berlapis, walaupun ada khilaf lagi, saya lagi sebut satu-satu kalau ada disebut. Okey, tangan bagi lelaki dan perempuan makruh tutup tapak tangan, makruh tutup, dia kena lantai. Orang perempuan pakai kain telekong, jaga-jaga jangan sampai kain telekong dia tutup dia punya tapak tangan dia, tak kena lantai tu tempat dia sujud. Dia tak boleh, makruh. Dia tak boleh lapis langsung dengan sesuatu benda lain yang dia tanggung. Faham tak? Jadi kalau orang perempuan dia pakai kain telekong, dia pergi hampak masa sujud tu, dia pergi letak kain telekong, dia pergi sujud atas kain telekong dia, tak sah sujud, tak sah semayang. Dia bagi salam ya, batal terus semayang dia. Pasal apa saya kata masa dia bagi salam? Sebab dia tak sah sujud. Kalau dia ulang balik semua tu, dia sedar, maka sah semayang dia. Rakaat pertama dia buat lagu tu, rakaat kedua baru dia sedar, maka masuk pada rakaat yang keempat. Kalau semayang 4 rakaat, dia pergi tambah lagi 1 rakaat, sebab dia sedar kata rakaat pertama tadi dia sujud atas kain telekong dia, maka semayang dia sah, dia kena sujud sahwi. Tapi kalau dia terus bagi salam, maka batal lah semayang dia, tak sah kan? Batal, tak pakai semayang dia tu. Adapun tangan makruh. Jadi kalau dia boleh elakkan daripada cawan tangan labuh panjang begitu, itu sujud, ataupun dia pakai sarung tangan semayang, bukan kerana sejuk, makruh. Lutut kena sujud, kena tutup lah, pasal dia duduk kawasan aurat, kena tutup lah. Kaki sunat tutup, kaki kena tutup dengan lutut kena tutup dengan kain, pakai seluar, pakai kain. Kaki ikut satu pandangan ulama, dia sunat pakai stokin bila semayang bagi lelaki. Perempuan kalau dia tutup dengan kain telekong dia, tak apa lah, tak payah pakai stokin lah. Tapi kalau tak tutup dengan kain telekong dia, dia kena pakai stokin. Cuma kadang-kadang orang perempuan ni di tempat-tempat lain lah, mana-mana tempat pun umum, masa semayang dia tahu pula nak tutup kaki. Lepas habis semayang dia ambil simpan kain telekong, dia keluar jalan, stokin tak pakai. Pasal apa tak pakai? Kalau tuan-tuan semua ada anak bini perempuan tak pakai stokin, abang ada apa? Stokin kena pakai, wajib, tu aurat. Tuan-tuan biar anak bini tuan-tuan kaki terpelahang, orang nampak tumit, betik, tak mana hukum dia berdosa, haram. Jadi seorang suami yang tak boleh tegur, nama suami dayus. Abang dengan bini kita stokin kena pakai, jangan bagi orang tengok. Orang perempuan ni kalau kita tak tegas dengan dia, umum kalau kita tak tegas dengan dia, lagi lama dia lagi buka, lagi lama dia lagi buka, lagi lama dia lagi buka, dia jadi rimah. Dia kata orang lelaki mana tahu kami pakai perempuan pakai tudung, pakai tutup dia rimah kan? Rimah tak rimah, Islam kata kena buat, kena pakai, kena buat. Pasal Allah takdirkan hang jadi perempuan, hang kena pakai tudung, hang kena pakai baju macam ni, hang kena pakai macam ni, dia kena pakai. Yang kena tutup. Bukan takat dalam semayang saja dia kena tutup kaki. Luar semayang duduk jalan hari-hari ni pun luar pada rumah, maka kena pakai juga tutup, stokin kena pakai. Adik-beradik main di rumah, abang ipar, adik ipar, sah kahwin, maka kena pakai stokin. Kalau tidak, cari slipper apa yang ini boleh tutup kaki apa semua, tak apa. Kalau tidak, kena pakai stokin. Ada adik-beradik kita buat je. Soalan umum tanya, kita pergi rumah adik-beradik kita yang mana dalam rumah tu ada yang orang yang kita boleh kahwin kakak ipar, adik ipar, ada dia pakai stokin ke kita? Tak ada. Mau hal lagi teruk yang jenis memang kepala dogoi tu, dia kira apa adik ipar dia, kakak ipar dia, apa
Faham tak? Tak payahlah, dah mereka tak belajar agama, mereka tak faham. Kan? Setengah-setengah tu dia pakai tudung, abang ipar dia main pakai tudung. Stokin tak pakai. Mohak lagi teruk lagi, abang ipar dia main duk pakai seluar pendek tu dengan baju kecil baby tu. Padahal yang adik ipar kita tu anak darah umur 18, 20. Baju kecil, pusat nampak. Seluar kecil, paha gebu-gebu tunjuk kat abang ipar dia. Tak apa ke? Tak boleh, dosa, haram. Atas kita lah macam mana nak dakwah mereka, betul tak? Nak buat macam mana kita pergi menikah dengan bini kita tu, kita tak pernah beritahu langsung pasal adik-adik mereka, kehidupan mereka macam mana. Jadi nasib lah. Ingat lagi kalau tak mau cari dosa, bila masuk suruh bini masuk je, kita pun tu suruh tengok susah nak hidup je dengan dia. Nasib lah. Mudah-mudahan Allah takdirkan bila kita belajar agama ni duk kira duk berubah, anak-anak bini kita pun berubah. Mudah-mudahan yang lain-lain tu terikut sama nak berubah. Kan? Nasib lah. Tapi ada juga yang dia ketegak, dia tak mau berubah ke. Sebab je lah. Dia kata, saya tidak hipokrit. Saya memang tak pakai tudung. Abang ipar main ke, siapa ke, tak pakai tudung ke. Itu bukan hipokrit. Itu bodoh. Hidup ni memang kena buat dulu tu. Dia bukan hipokrit. Berubah ke arah baik. Yang tu tak nama hipokrit dulu tu. Hipokrit ni benda yang tak betul. Faham tak? Depan orang belagak benda baik, belakang orang tak elok. Tapi kalau depan orang kita pergi buat benda baik, belakang orang kita buat tak baik, tapi ke arah memang Islam suruh, itu tak nama hipokrit. Cuma jangan niat, jangan buat kerana orang, buat kerana Allah. Itu saja. Okey, sambung sekali lagi. Dan kata Abu mana dia? Yakni dahinya dan dua tapak tangannya dan dua lututnya dan dua tapak kakinya. Bagi orang lelaki ada riwayat mengatakan sunnah pakai stokin ketika sembahyang. Saya tak boleh, panas. Saya tak boleh. Saya kalau duk biasa pakai, duk biasa tak pakai. Kalau di tempat sejuk, kalau aircon kita masjid pun tak sejuk sangat kan. Tapi kalau ada masjid yang sejuk, kita ambil kesempatan pakai stokin boleh. Kalau sejuk sangat. Tapi sunnah pakai stokin. No, setengah ustaz pakai, saya tak lepas habis ni, tak lewat. Pasal apa? Kalau saya pakai tu soal lagi molor dia main pecah peluk. Tak boleh. Kata Abu Isa, dan ada riwayat pada bab ini daripada Ibnu Abbas, Abi Hurairah, Abi Sa'id dan Jabir. Dan kata Abu Isa lagi, bermula hadis ini hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan akan dia oleh Imam Syafi'i di dalam dan juga Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ni yang kata 7 anggota ni, maka menyalahi daripada apa yang dipahami oleh Imam Malik. Sujud atas 7 anggota dan hukumnya. Ini nak cerita 7 anggota sujud. Kata Nawawi di dalam syarah Muslim, bahawasanya segala anggota sujud itu 7. Maka bahawasanya sayugianya bagi orang yang sujud, bahawa sujud atasnya semua bagi kena lantai itu, dan bahawa sujud atas dahi dan hidung sekaliannya bagi penuh dahi dia, bagi kena hidung dia semua full, jangan ada sikit-sikit terlindung. Itu sunnah yang baik. Maka adapun bermula dahi itu, maka iaitu wajib dihantar akan dia hal keadaannya terbuka di atas bumi dan memadai dengan setengahnya. Boleh separuh, kena sikit pun tak apa, jangan tak kena terus semua. Dan bermula hidung itu sunat. Maka jikalau meninggal akan dia oleh seseorang, nescaya harus ia hidung tak kena. Beranak-beranak jenis keturunan hidung kepek, tak apalah, duk tonyoh-tonyoh tak mau nak kena ke, tak apa. Dekat mana boleh kena, tak kena tak apa. Ataupun dia jadi rimah, dia tak boleh, bagi kena dahi ya, tak apalah, bagi yang tu wajib. Dan jikalau sujud atas hidung saja dan ditinggalkan dahi, nescaya tiada memadai. Mana hidung kena dahi tak kena, tak tahu kalau boleh buat lah. Hidung kena, itu macam yang bagi sentuh di hidung ya, dahi tak kena. Manalah tahu. Kan, orang perempuan kadang-kadang dia make up lebih, bau tepung lama-lama. Bila bau tepung lama-lama di muka, tak tahu. Macam-macam lah duk kena tipu dengan apa? Dengan geng duk jual kosmetik ni. Ni krim malam,
ni krim siang. Ni aku semua hidup tak nak pakai krim pun. Ya, heboh nak pakai krim malam, krim siang. Muka duk tak elok macam tu lah. Orang dulu-dulu, orang tua-tua, bedak sejuk di muka. Malam nak tidur, tempek bedak sejuk. Buang minyak-minyak malam di muka. Tak ada duk bubuh semua krim malam, krim siang semua. Baru muka, baru 30-an, dah macam 60 lah. Tengoknya, makcik benar, tua. Bubuh tepung. Pergi kenuri tengok. Allah dia punya tempek. Macam Cina main opera. Pergi abang lah kat bini tuan-tuan. Ni, tu suruh tempek lah lembak-lembak tu. Saya pantang. Bini saya kalau duk tempek banyak-banyak tu, ni duk tempek apa banyak-banyak. Anak tunjuk siapa? Saya dah pakai. Asli muka sudah. Tak payah tempek-tempek apa. Kalau sikit-sikit tak apa. Kalau benda-benda yang... Tapi saya masa duduk dalam pencetus rumah, TV dia tempek lah. Dia sapu lah. Apa panggil? Foundation. Dia kata kamera nak shoot muka kita, masa kita peluh tu, muka ni jadi berminyak. Nanti muka tak nampak. Dia jadi apa? Cahaya lagu tu orang tak nampak. Dia tak jadi HD. Macam tu pula. Yang main duk tempek pula budak seorang donat. Allah, aku dengan donat cukup tak boleh masuk. Jadi main ustaz sapu ya, main dekat-dekat dia tenang muka je. Geram. Jadi tak sabit sebab-sebab yang munasabah kan. Jadi kadang-kadang dia pergi bubur banyak-banyak kan. Jadi dia tak orang kena dahi, dia kena hidung kan. Tu macam dia sentuh sikit je lah. Sebab kalau dia tonyong lebih, lagi kena kat tempat sujud tu, jadi dia punya ni hilang. Betul tengok perempuan lepas semayang satu macam yang buka dah. Tu macam yang buka apa tu? Yang ada cermin dengan tu macam yang duk tempek lagi kat atas. Macam tu lah duk hidup main mati. Tak habis-habis duk tempek. Duk depan lelaki dia tak tempek. Nak tidur malam dengan lelaki dia tak tempek. Dia dah tunjuk ke orang dia pergi rumah kenduri, dia tempek habis semua rata-rata. Tak payah dah tuan-tuan, dunia dah pergi rosak dah pemikiran kita. Okey, habis. Jadi dia kata inilah mazhab Syafi'i Malik. Dan jikalau sujud atas hidung saja dan ditinggalkan dahi, nescaya tiada memadai. Tak boleh, tak sah. Yang ni mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan kebanyakan jumhur ulama mesti kena pergi kena dahi. Dan saya tak pernah tengok lagi dalam dunia ada orang sujud tapi dahi tak kena. Tak ada lagi. Tak, belum pernah lagi. Hatta Syiah sekali pun, walaupun dia terkeluar pada Islam, dia pun sujud atas batu lah, apalah, tanah Karbala mah. Ada juga kena dahi lah. Orang tak sujud atas hidung. Dan telah berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan Ibnu Al-Qasim daripada ashab Malik, yakni sebahagian pada ulama Maliki, harus bagi orang yang sujud itu meringkaskan atas barang mana satu daripada keduanya yang dikehendakinya. Boleh pilih salah satu. Tak kena hidung, kena dahi. Tak kena dahi, kena hidung. Ada pandangan sikit kata lagu tu. Janji mau kena salah satu. Ini kita tak amal lah. Yang ketiga, dan kata Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullahu taala, ni mazhab Hanbali pula, dan Ibnu Habib daripada ashab Malik. Dalam Maliki saja ada 2-3 pecah, 2-3 pandangan. Satu pandangan kata tak boleh, mesti kena bagi kena dahi. Maliki. Syafi'i dah tentu dah mesti kena bagi kena dahi. Kita ni semua Syafi'i lah. Maliki satu pandangan kata mesti kena bagi kena dahi. Satu pandangan dia ikut mazhab Abu Hanifah, bagi kena salah satu dahi ke hidung ke. Satu pandangan Maliki lagi dia ikut pandangan mirip kepada Imam Ahmad. Dia kata wajib bahawa sujud ia atas dahi dan hidung semua sekali kerana zahir hadis. Tak boleh hidung kena bagi kena, dahi pun kena bagi kena. Dan kata kebanyakan ulama, bahkan zahir daripada hadis yang tadi tu dengan beberapa hadis, bahawasanya keduanya pada hukum satu anggota. Pula ada satu pandangan ulama dah, dia kata dahi dengan hidung bersamaan, dua-dua kena bagi kena. Kerana bahawasanya sabda Nabi di dalam hadis 7 anggota, maka jika dijadikan hidung itu pada anggota lain pula, bahawasanya keduanya pada hukum satu anggota.
Dia kira macam ni. Nabi sebut muka, maka dai tu dia kira sekali dengan hidung, tu kira muka dah. Dia tak kira asing-asing. Jadi kena bagi kena dua-dua tu sekali. Kerana bahawasanya sabda Nabi di dalam hadis 7 anggota, maka jika dijadikan hidung itu satu anggota lain pula, nescaya jadilah ia 8. Dan disebutkan dalam hadis sujud atas hidung itu ialah sunat juga. Pandangan Syafi'i senang, dai je, hidung sunat, tak kena pun tak apa, kena lagi bagus. Dan adapun bermula 2 tangan dan 2 lutut dan 2 tapak kaki, maka adakah wajib sujud atasnya? Wajib lah mazhab Syafi'i, cuma lapik dengan tak lapik, iaitu 2 qaul bagi Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Salah satunya tiada wajib, tetapi sunat akan dia sebagai sunat muakkad. Dan yang keduanya, ni pandangan lebih asah, lebih muktamad, lebih kuat, mazhab Syafi'i wajib bagi kena 7 anggota di lantai, kan? Dan ialah yang lebih asahnya, dan ialah yang merajihkan akan dia oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka jikalau cedera salah satu anggota daripadanya, nescaya tiada sah semayangnya. Dalam 7 anggota ni dia tak bagi kena di lantai masa sujud, dengan makna masa dia sujud dia angkat tangan dia sebelah dia bubur tu, sebelah lagi dia bubur di belakang. Mesti apa bubur belakang? Dia kata saja masa aku bangun sekejap lagi aku boleh exercise supaya tekan sikit kat perut, boleh apa ni? Boleh main perut. Exercise perut. Panggil apa? Panggil apa? Exercise perut ni. Perut panggil apa? Macam sit-up tu lah. Ni jenis orang kaki exercise ni. Tangan sebelah bawah di belakang, ataupun bawah dua-dua belah di tengah belakang. Satu macam apa? Day bawah tu, tangan bawah di belakang. Lepas tu sekali angkat bagi boleh tekan sikit kat perut. Manalah tahu, dunia ni kan gila. Dia ada gila-gila dalam dunia macam tu. Tiba-tiba dia nak buat lagu tu, tak boleh. Pasal apa? Semayang tak sah, 2 tapak tangan tak ada di tempat sujud. Nanti tuan-tuan jumpa, tuan-tuan ni ingatlah apa yang saya kata ni. Hari ni tak jumpa lagi, tak cukup gila lagi. Sabar tak? Dunia makin duk gila. Masa gila tu tengok, dia ada ni macam-macam ni main. Dia bagi dapat tumakninah, qadar subhanallah. Apa kata tadi? Katakanlah macam dia sakit, dia nak kepak apa tadi, dia nak letak pun, jadi bagi dapat tumakninah tak apa dah. Sat. Lepas tu dia angkat, tak apa. Jadi 7 anggota tu dan subhanallah, tak apa dah. Masa macam tu tak boleh lah, dia dah angkat dia lah, tak ada tumakninah 7 anggota. 7 anggota tu kena serentak dapat tumakninah. Faham tak? 7 anggota tu kena serentak dapat tumakninah. Masa nak bangun baru dia jari lipat macam tu balik, baru tekan balik. Padahal dia dah angkat dah dia punya kepala, silap-silap kepala dah angkat, tangan pun dah angkat. Jadi masalah tak boleh, tak ada tumakninah. Sebab tu jaga-jaga masa sujud, jari kaki tu kena lipat. Dia sujud pertama tak apa, pasal dia memang berdiri dah. Bila dia terus pergi sujud, jari dia akan lipat. Dia duduk antara 2 sujud, dia sujud lagi sekali, perut anak jari ni tak kena, tapak tak kena, dia kena yang kuku. Jam dia pergi lipat lah tu. Faham tak? Dia pergi lipat macam tu. Pergi lipat tu jam. Ada macam tu kat masjid? Ada macam tu kat masjid? Haji? Bari? Ada? Tak ada? Bagus dia semayang, dia tak tengok orang. Dia tak pernah tengok orang. Saya nampak dengan mata saya, berlambak buat macam tu. Dah hampa tak tengok. Kita mengaji, jadi kita duk nampak depan mata. Dia jadi alert. Dia ni buat ni, dia ni buat ni, dia ni. Kita nampak. Lepas ni tuan-tuan mengaji, mungkin selama ni tak pernah ada orang tekan masalah ni. Tuan-tuan macam tak kisah. Lepas ni tuan-tuan duk mengaji macam ni, tuan-tuan tengok, nampak dah. Dia ni buat kaki macam tu. Nampak dah. Dia ni buat kaki macam tu. Semua ni semayang ikut-ikut orang, tak pernah belajar cara semayang.
Dah tak apa ikut suka, aku bawa masing-masing. Dia kata baby kami semayang tu. Baby aku pun nak kata bukan baby kang, baby kang lah. Aku pun tak kisah. Tapi esok di akhirat yang hang semayang tu anak kena jawab depan Tuhan. Jangan buat main-main. Memang hang punya pasal. Faham tak? Memang hang punya pasal. Tapi jangan sampai aku pun esok dipersalahkan kerana tak tegur hang. Tegur lah. Adik, hang semayang macam mana? Kaki duduk macam tu tak boleh, tak sah kena semayang lain. Di belakang habis semayang lain. Abang tu? Anak-anak muda pakai seluar track shoot. Ketat-ketat. Main semayang di masjid. Masa sujud, bongkok nampak. Lurah bongkok tu nampak. Spender pun nampak. Aurat kan? Sah ke semayang? Dah tak apa, janji saya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ikhlas dah. Ikhlas duduklah hati. Anggota pun kena buat bagi zahir, bagi betul. Kena matching dengan ikhlas. Niat saja ikhlas betul, tapi buat kerja tak betul, tiga tak betul. Pergi rompak bank, betul ikhlas. Kan? Rompak bank, bukan Pak Haji duduk pergi masjid apa? Tu yang tu malam saya pergi ni, tengah-tengah malam saya rompak bank lah. Tu saya ambil duit bank lah semua, saya pergi sedekah kat masjid, kat orang susah semua. Boleh buat kerja betul? Merepek. Tak boleh, salah lah. Hampir semayang betul. Hampir rompak bank tu jadi tak betul. Walaupun hang sedekah kat orang. Tak boleh buat gitu. Saya teringat zaman saya muda-muda dulu minat benda-benda khurafat. Ilmu tarik duit. Tok Syekh tu duduk bilik kuning. Saya dulu minat khurafat tu. Silat-silat jenis jampi serapa terbang, jurus tak jurus semua. Ini semua lama ini jampi-jampi puasa lah apa 3 hari 7 hari apa semua. Ini ilmu batin yang tolak lagu tu boleh terpelanting semua. Ini semua cerita lama. Satu hari dia panggil kami pergi dekat Gunung Jerai. Pergi duduk Kedah tu. Hati baca apa nama? Tarik duit. Saya kata kita nak tarik duit kat mana ni? Dia kata kita tarik duit Bank Amerika. Oh, kemah. Pakai dolar lah. Tapi murah. Masuk duit RM10 duit Malaysia. Dan dia pergi tukar kat money changer mana tau. Lolah tu penipu lah, kita tak tahu. Kita umur 18, 19, kena tipu orang tu 17. Yang best ya. Awak di Amerika tak ada duit orang Islam dalam bank dia. Tentu ada. Nampak je orang Islam ada di Amerika. Yang kita nak ambil duit dalam bank Amerika tu mana boleh. Ada juga. Kita tak terfikir macam tu kan. Jadi duk kena tipu lah. Ini kalau tuan-tuan jumpa jenis orang lagu tu, tuan-tuan main tanya saya. Saya ada pengalaman bapak lagu ni banyak. Okey, sambung lagi bebak. Allah panjang pula dia punya iklan. Mana tadi? Yang kedua kata wajib. Maka jikalau cedera satu anggota daripadanya, nescaya tiada sah semayangnya. Dan apabila kita katakan wajib sujud atas semuanya, tiadalah pula wajib buka tapak kaki dan dua lutut. Tak. Sekali hang silap faham lah. Dia kena buka, tangan kena buka, lutut pun hang kena selak bagi kena betul-betul lutut dekat lantai. Lepas tu kaki pun hang kena buka. Dah. Kan? Tadi saya dah cerita dah 7 anggota tu. Dan bermula dua tapak tangan itu dua qaul bagi Syafi'i rahimahullah ta'ala. Satunya wajib buka keduanya seperti dahi juga, dan yang lebih asah daripada keduanya tak wajib, tapi makruh tutup. Jangan semayang tutup tapak tangan. Tutup sikit-sikit lalu tu tak apa. Janji bagi kena agak tapak tangan. Masalah rambut dan kain jangan dikumpulkan di dalam semayang. Kumpul ke mana? Wahai saudaraku, seorang yang panjang rambutnya dan labuh kainnya, adakah boleh rambut itu dikumpulkan masuk ke dalam serban, umpamanya supaya tiada terhulur pada masa sujud? Dan juga kain atau lengan baju yang labuh disingsingkan supaya tiada melimpah ataupun melimpah ia ke bumi. Maka kata Abu Isa At-Tirmidzi telah mengeluar hadis hukum dua perkara ini, dan zahirlah pada hadis itu menunjukkan tegak atas yang demikian itu. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya disuruh akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dia atas 7 anggota.
dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 tapak kaki. Dan tiada menghimpun ia akan rambutnya dan memumpun akan kakinya atau disingsingkan. Bahkan biarlah rambut dan kain itu berlepas sujud bersama, yakni biarkan sama turun di bumi. Apa makna wala yakuffa sya'ruhu wala thiyabahu? Jangan sampai dia baby dia turun, tapi jangan sampai dia tutup je. Kalau ada rambut tu nak turun, adakah rambut tu semua kena tarik, kena ikat? Tu pula pandai-pandai hang. Kalau hang pakai kepiak serban memang dia tak nampak rambut tu. Tapi kalau hang tak pakai, hang kena pastikan dia tidak tutup dia punya dahi saja. Dan tu maksudnya, dan tiada menghimpun ia akan rambutnya dan memumpun akan kainnya, yakni disingsingkan. Bahkan biarlah rambut dan kain itu berlepas sujud bersama, yakni biarkan turun sama turun di bumi. Tapi jangan tutup ya dahi. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan juga telah dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Masalah rambut ya pakai cikak boleh ya, dan rambut panjang boleh ya. Cikak ni saya untuk perempuan ya, tapi dah ambil belah rambut panjang-panjang, nak ikutnya boleh ya. Jangan buat sanggui, jangan buat dendan, jangan buat ekor kuda, tak boleh. Dia pakai rambut panjang, betul dia ambil getah dia bawa belakang ikat, dia lepas apa? Orang lelaki rambut dia panjang, dia lepas, dia pergi buat rambut tocang macam perempuan dengan ekor kuda, tak boleh. Itu nampak ada penyerupaan seperti perempuan, tasyabbuh bin nisa, menyerupai wanita, tak mau. Baby kalau anda rambut panjang, dah hamla panjang, baby dia tu julai kalau, tapi jangan panjang sangat. Sebab tu kata Maulana Zakaria, dia tak bagi laki pun lebih daripada bau, perempuan pun tak dibenarkan pendek lagi daripada bau. Ada setengah-setengah perempuan yang rambut macam ni, mungkin dia dah tua, tak apa, tak ada suami, ataupun rambut tak tumbuh, tak apa. Rambut ni perhiasan wanita, dia kena ada orang rambut. Tapi dah kalau tua tak ada rambut, tak apa lah. Muda-muda potong rambut macam jantan kan. Laki belah rambut panjang, bini potong rambut macam jantan. Siapa suami, siapa isteri tak tahu. Masalah rambut bersanggul dan disingsingkan kain dalam semayang, apa hukumnya? Kata Nawawi di dalam Syarah Muslim, telah muafakat ulama atas menegahkan semayang padahal kainnya bersingsing ataupun lengan bajunya atau seumpamanya, ataupun rambut kepalanya bersanggul atau berkumpul di bawah serban, atau seumpama yang demikian itu, maka sekalian itu ditegah daripadanya. Ambil rambut buh masuk, buat sanggui, yang tu dah jadi macam menggalising. Menggalising rambut dia panjang, dia tak boleh potong. Menggalising di dalam agama dia, semua bulu dalam badan dia tak boleh potong. Apa saja bulu di badan haram potong, lebih kurang begitu dalam agama Sikh. Maka bila rambut tu panjang daripada kecil, daripada budak-budak dia duk belah, dia buat, kita panggil kondek. Kondek tu yang bulat tu, dia balut macam tu. Yang main bila main besar-besar sikit, dia mula pakai serban tutup kondek tu. Jadi yang tu di kepala. Bulu lain jangan tanya. Faham tak? Itu dia punya pasal. Tapi biasanya agama dia macam tu, tak boleh buang sembarang bulu. Islam tak bagi. Islam nak belah rambut panjang tu satu hal dah. Lain, bulu ketiak tak boleh. Setiap kali Jumaat dia suruh buang bulu ketiak, dia suruh buang bulu hari-hari kan, dia suruh buang misai ataupun nipiskan misai. Janggut kena bagi panjang, kuku kena potong, buang bulu-bulu dalam hidung, jangan bagi terjulai, terkeluar. Sakit terkeluar main kot tu, main terkeluar kot ni, terkeluar kot tu. Ambil gunting, ambil mesin bulu-bulu hidung. Ada satu orang saya jumpa dekat ada apa ni, muka dia sigar putih merah-merah. Bila main dia cukur habis bersih semua. Misai janggut semua dia potong habis, cukur bersih.
Bulu hidung semua turun tu dekat kawasan misai ni. Panjang jenis belah bulu hidung. Allah, geli aku. Ni betul lagu ni memang fashion pada Allah. Setengah dia belah bulu dalam hidung, sambung dengan misai tu. Mana yang kun tu tak tahu. Dipotong lah. Pepet lah. Dia tak pernah kena sini. Dia main kuliah dengan ustaz, tabur bawa balik potong. Ada tu pakcik tu, saya tengah duduk mengajar, saya pun tak perasan misai dia macam hak organ ni turun sampai tepi ni. Ada belah Tanjung saya kata, saya dah jaga misai jangan bagi turun macam hak organ. Kali-kali pakcik tu duduk tepi tu macam hak organ sebiji. Pai aku kata tak perasan. Dia mesti kata kat aku. Padahal saya tak perasan, lepas kata orang nampak dah. Kata lah. Benda kita kata tu betul. Misai tak boleh turun lebih pada bibir bawah, kecuali sambung toy dengan janggut. Kalau nak yang ni misai main melengkoi habis lagu Hindu lagu tu, tak mau. Islam tak ajak lagu tu. Jangan jadi macam tu. Apa ramai anak-anak mamak dah buat misai lagu mana Hindu, duk gelintir bila lagu tu, duk gelintir bila lagu tu. Ini semua Hindu punya gelintir-gelintir. Muslim ke apa? Cara nak simpan misai dengan janggut pun Islam ajak. Jangan tiru Hindu, jangan tiru orang agama lain. Pasal yang tu melibatkan agama dia. Tokong dia pun misai melengkoi, dia ikutlah tokong dia. Kita tak kata tokong dia betul. Faham tak? Tapi dia pergi ikut yang tu. Kita tak boleh ikut. Kita tak dibenarkan sebab kita punya percaya tidak ada agama, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ikutan kita adalah Allah dan Rasul. Lain pada tu tidak ada ikutan lain daripada ikutan Allah dan Rasul. Ni akidah. Kena belajar bagi tu. Ataupun rambut kepalanya bersanggul atau berkumpul di bawah serban atau umpama yang demikian itu, maka sekalian itu ditegah dia daripadanya dengan intifak segala ulama, dan ialah makruh akan sebagai karahah tanziyah. Makruh ada dua, ada karahah makruh tanzih, satu lagi makruh tahrim. Maka jikalau seseorang semayang seperti yang demikian, maka sesungguhnya tiada baik ia dan sah semayangnya. Biar ayah kalau dah kata ada rambut biar, tetapi bagi kena dahi, jangan bagi terbuka dahi. Dan telah mengambil hujah pada yang demikian itu oleh Abu Ja'far At-Tabari atas ijma' ulama. Ya, macam habis dia. Kemudian bermula mazhab jumhur bahawasanya tegah semata-mata itu bagi orang yang semayang, yang demikian itu sama ada disengaja bagi semayangnya atau adalah dahulu daripada semayang itu telah bersanggul, misalnya, atau bersinsing akan baju, bukan kerana semayang, bahkan sebab kehendak lain. Semayang jangan duk lipat kain baju. Semayang kain-kain baju ni semua jangan duk lipat, jangan duk gulung-gulung macam ni. Duk gulung, kecuali kalau kaki lebih daripada buku lali, tak apalah lipat sikit. Kan? Tapi kalau duk lipat dah, tu tarik sampai lipat lagi, tangan pun duk lipat ni sampai siku ni. Dah makruh, tak digalakkan. Okey, buka. Sebab Nabi dikatakan selama hidupnya selalu apabila di khalayak ramai, baju dia sampai pergelangan tangan. Maka makruh, sebahagian ulama mengatakan tangan baju sampai dekat siku. Elakkanlah kalau boleh. Pasal tengok saya pakai baju dekat siku, tak pernah pakai. Ada pakai di rumah, tapi jarang-jarang pakai. Beli Mekah apa, tak pakai, dah biasa. Duduk di rumah pakai jubah apa, baju t-shirt lah dia. Tapi bila keluar, baju tengah panjang. Sebagai ulama kata makruh, kecuali nak buat kerja lain cerita. Dan kata Ad-Daudi, tertentu tegah itu dengan mereka yang berbuat demikian kerana semayang. Masa nak semayang dia sinting, masa tak semayang dia buka. Dan bermula yang mukhtar, yang terpilih lagi yang sahih ialah yang pertama, dan ialah yang zahir yang dinakalkan daripada sahabat dan lain daripada mereka itu, dan menunjukkan yang demikian itu oleh hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Demikian ini apa dia? Ani bin Abbas radhiyallahu anhu annahu ra'a Abdullah bin al-Harth yusalli wa ra'suhu ma'qusun min wara'ihi.
Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya melihat ia akan Abdullah bin Al-Harith semayang ia padahal kepalanya bersanggul atau berdandan dari sebelah belakangnya. Ya, sahabat Nabi buat rambut panjang tu, dia tarik rambut dia buat dandan di belakang, tak mau bagi tutup dari dia. Lepas tu dia semayang. Bila dia buat lagu tu, Nabi tengok, jangan duk buat dandan-dandan semua di belakang. Terus duk bubuh ikat getah semua di belakang. Duk ikat rambut panjang-panjang, ikat. Ada budak-budak lah ni duk pakai rambut, buat rambut panjang-panjang tu ikat di belakang. Tak boleh. Jangan duk bubuh getah-getah semua. Dah nak belah rambut panjang, lepas rambut tu bagi panjang. Jangan ikat. Ikat tu dah jadi sama dengan perempuan dah. Pun cari dosa free tang tu lah. Okey, tasyabbuh bin nisa, menyerupai wanita. Elakkan. Tapi pakai kepiah supaya dia tak tutup masa sujud. Rambut terjual terkeluar. Faqama faja'alahu yahillu, maka bangun Ibnu Abbas, maka jadilah ia merombakkan akan dia. Pi pegang kepala sahabat tadi tu, pi buang dia punya getah yang ada kat kepala dia. Faqala Malikun wa ra'si, maka kata Abdullah bin Harith bagi Abdullah bin Abbas, kemudian daripada selesai semayangnya, apa engkau punya fikir pada rambut kepala aku? Apakah salahnya? Maka engkau rombakkan dia daripada sanggulku di dalam aku semayang. Dia tu tengah semayang tu. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama mithlu hadha mithlu alladhi yusalli wa huwa maktufun. Maka kata Ibnu Abbas menyahut soal Ibnu Al-Harith itu, bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya umpama semayang bersanggul ini, ikat rambut dandan semua ni, umpama orang yang semayang padahalnya kena apa ni? Kena kilas. Yakni orang yang kena kilas tangan. Jangan kena kilas tangan begitu. Tak elok. Siapa orang kena kilas tangan jadi pelik. Islam tak bagi begitu. Jangan bagi nampak pelik, bagi nampak menyerupai sesuatu yang lain. Sungguh pun sah semayangnya, tetapi tiada lebih sempurna semayangnya daripada orang yang tidak kena kilas. Orang kena kilas semayang tangan, semayang sah tak? Jangan tangan cacat dulu, semayang sah. Walaupun tangan duk pelik dulu tu. Demikianlah semayang rambut bersanggul itu, ia adalah sempurna pahalanya seperti pahala orang yang berlepas turun rambutnya. Kerana itulah aku tolong lepas akan rambut engkau supaya kamu capai pahala yang sempurna. Nampak orang duk ikat-ikat rambut lelaki ni, nampak orang duk ikat, duk buat dendan-dendan rambut. Abang ada, dek, rambut tu tak boleh buat, Nabi tak bagi buat lagu tu. Menyerupai perempuan biasanya rambut panjang dia. Orang lelaki boleh rambut panjang, tetapi tak boleh duk buat dendan-dendan, tak boleh. Itu dilarang dalam Islam. Walaupun larangan itu sebagai larangan makruh, tetapi adab yang baik, jangan buat menyerupai wanita. Wallahu a'lam. Bab sambung nanti pada bab yang ke-85, bab ma jaa fi at-tajafa fi sujud, bab yang telah datang ia pada menyebutkan hadis merenggangkan dua siku di dalam sujud daripada dua lambungnya. Orang lelaki bila sujud dia suruh buka sikit kita punya ketiak ni. Perempuan bagi rapat, dia akan datang. Kita akan sambung balik insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.